Saya Zahra, saya dari TVPSS. I'm Grace. I'm from SK. Hai, saya Aulia dari Mesta TV. Assalamualaikum, saya Teacher Syazani. Yang pertama, cikgu kalau nak masuk satu acara, cikgu nak masuk acara apa? Okey, semestinya acara 100 meter dan 4 kali 100. Oh, kenapa? Itu merupakan acara favourite saya di seperingkat sekolah. Okey, terima kasih cikgu. If you could join one event in Sports Day, which one would you choose? Lomba jauh Why do you want to choose lomba jauh? because I think I will do better for lomba jauh than lari lah. Okay, that's all, teacher. Thank you. Yes. If you could join one event in the Sports Day, which would you choose? 4 times 100. 4 times 100. 100 meter. I see. Kalau Ustaz nak masuk satu acara, Ustaz nak masuk apa? Saya nak masuk tarik tali. Tarik tali? Tarik tali. Kenapa? Sebab tarik tali ni dia membina kekuatan. Membina kekuatan. Okay. Tapi hari ni tak apalah, bagi pada ibu bapa je lah. Okay. Okay, soalan yang satu cara hari ini, apakah acara yang cikgu mahu cuba? 100 meter. Okey, kenapa tu cikgu? Sebab saya memang runner 100 meter. Uish, hebat cikgu. Jika cikgu sertai hari sukan, acara mana cikgu yang paling nak masuk sekali? Okey, kalau dulu acara yang cikgu paling nak masuk sekali macam itulah kegemaran cikgu acara 100 meter. Tapi kalau sekarang ni cikgu suka masuk acara yang berbentuk sukaneka je lah. Kenapa tu cikgu? Sebab kalau acara sukaneka tu cikgu suka sebab acara sukaneka ni dia melibatkan ramai ahli. Jadi cikgu suka apabila ahli-ahli cikgu tu nanti menang, cikgu suka tengok reaksi wajah mereka apabila menang. Okay. Cikgu baik. Adakah Jika cikgu nak sertai hari sukan, acara apa yang cikgu nak masuk? Cikgu dulu pernah masuk 100 meter, ada menang, ada kalah. Jadi yang paling cikgu tak pernah lupa ialah masuk 400 meter. 400 meter? Tiba-tiba cikgu masuk menang. Wow. 400 meter sekarang ni macam dah tak ada 400 meter. Dah tak ada dah. Funny moment. When some students they enter other students' lane, so that was When they make mistake. when they mistake, especially the little ones, the tahap 1. Okay, I see. Thank you, teacher, for your time. alright, bye. Bye. Okay. Apakah momen paling kelakar atau menarik yang cikgu nampak setakat ni? Kalau momen paling menarik tu waktu acara tu adalah fikir pentadbiran saya. Sebab dia berlari sepanjang acara tu, dia bawa 360 Insta 360 tu untuk rekod momen-momen tu. Dua-dua fikir boleh berlari. Soalan terakhir. Apakah momen yang paling kelakar atau menarik yang cikgu nampak pada hari sukan yang lepas? Hari sukan yang lepas yang cikgu rasa yang masa tarik tali tu, Ya, ibu betul. bapa. Jadi Semangat, macam-macam gelagat, dengan gelagat cikgu yang bagi sokongan dan dengan gelagat ibu bapa yang ambil bahagian. Jadi di situnya rasa momen yang paling menarik lah pada hari sukan yang berlepas tadi. Semua orang pun seronok melihat gelagat mereka. Okey.
Pada pandangan cikgu, apa yang lebih penting? Menang atau semangat kesukanan? Kalau pada pendapat saya, semangat kesukanan. Kenapa kata semangat kesukanan? Macam ni. Kalau kata menang ni medal kita boleh beli kat Shopee. Tapi semangat kesukanan ni tak boleh beli. Kat mana-mana pun tak ada. Smart cikgu ni. Okey, seterusnya, pada pandangan cikgu, apa yang lebih penting? Menang atau semangat kesukanan? Jadi kalau kita sebagai murid, mestilah nak menang bila masuk pertandingan tu. Kan? Bila menang tu barulah sonok. Dan sebagai guru lah pula, semangat kesukanan lah yang lebih penting bagi cikgu, sebab ia dapat membantu kita untuk silaturahim antara kita, ya, untuk mengukuhkan silaturahim antara kita. Itu yang penting. Pengalaman menang dan kalah tu penting supaya budak-budak Satu motivasi kepada anak-anak kita. Sebab itu juga tadi, kalau untuk sebagai murid mestilah nak menang. Macam Saf kata tadi, untuk motivasi. Okey. Dan soalan yang terakhir. Okay. Apakah perasaan cikgu ketika tiba-tiba menjadi fotografer ketika di hari sukan? Okey, pada hari sukan kita yang lalu, cikgu tiba-tiba bertugas sebagai seorang kameraman. Jadi cikgu rasa sangat teruja lah. Sebab sepanjang cikgu mengendalikan sukan, cikgu tak pernah terlibat sebagai seorang kameraman. Jadi cikgu gunakanlah peluang tu yang sebaiknya. Acara manakah yang paling susah nak rakam semua? Pada hari sukan tersebut, acara yang paling susah nak rakam tu acara 4x200 meter. Sebab dia acara yang panjang dan peserta dia pula murid-murid tahap 2. Jadi penatlah cikgu nak kejar diorang tu. Pada cikgu hebatlah dapat kejar diorang tu. Sebelum ni cikgu pernah jadi atlet tak? Ada juga. Ada. Mesti Acara lah, apa? di sekolah mesti jadi atlet. Acara apa yang cikgu masuk? Kalau di sekolah tu lumba lari lah, nak laju 100 meter lah. 100 meter lah. Menang tak? Cikgu menang tak? Ada menang, ada kalah. Menang. Mungkin dah lama dah tak ingat. Okey. Adakah cikgu pernah menyertai acara larian semasa zaman sekolah dulu? Menang ke tidak? Okey, waktu sekolah dulu memanglah cikgu akan mewakili untuk pemasukan dan juga mewakili sekolah. Cuma untuk pemasukan tu cikgu adalah menang. Cuma untuk mewakili sekolah, cikgu belum lagi mengecap kemenangan tu. Soalan pertama, apa rahsia Ustaz setiap hari bertenaga? Okey, alhamdulillah, rahsia saya sentiasa amalkan rutin harian dengan bersenam dan makan makanan yang sihat lah. Okay. What's your secret to staying energetic all day, teacher? Eat well and sleep well. I see. How many hours do you sleep to keep fit? 7 hours. 7 hours, I see. So, Apa perasaan cikgu setelah hari sukan selesai? Saya rasa gembira, lega. Dah hilang Kenapa satu kali bebanan. Itulah kata dah hilang satu bebanan lah. Okey, apakah perkara yang paling mencabar ketika persiapan hari sukan? Okey, untuk perkara mencabar ni sebenarnya SK Metodis saya tawar ni tak ada padang. So kita terpaksa berkongsi dengan padang sekolah sebelah, terpaksa bertolak ansur. Banyak benda yang terpaksa bertolak ansur lah dengan padang sekolah. Itulah agak leceh sikit lah perkara-perkara macam tu. Jika cikgu boleh tambah satu acara yang unik untuk hari sukan akan datang, acara apa cikgu? Unik lompat katak beramai-ramai. Kenapa nampak kata cikgu? Dah nak yang unik, yang lain sikit. Mungkin kita buat yang lain lah. Kita buat
Kalau betulnya kita akan buat 110 meter lompat berpagar. Oh. Baik cikgu, terima kasih untuk hari ini. Okey, sama-sama. Sekian daripada saya. Okey, sama-sama oleh. Bye.